Okey, sekarang ni kita nak tengok kita punya pokok limau nipis dah pun berbuah. Tanam dalam pasu macam ni dekat beranda je. Okey. So sangat mudah, sangat senang dan yang penting dia berbuah. Ini dia contohnya. Okey. Nampak tak? Okey, dah ada berbuah dah. Ada bunga lagi sebelah dia. Sebelah dia pun akan jadi buah juga nanti. So ni ada lagi bunga baru. Cantik elok je. Bunga baru. Ni ada 3 biji buah. 3 biji buah. Okey. Lepas tu ni ada buah single. Elok kan? Sebenarnya pokok ni boleh je berbuah. Yang penting sekali tanah tu kena pakai tanah yang betul-betul subur. Tanah yang betul-betul subur adalah tanah yang kita ambil dekat halaman rumah kita. Kalau beli tanah tu, itu tak jamin lah, tak tahulah, walaupun dia kata campuran itu ini, tapi yang terbaiknya ambil tanah belakang-belakang rumah tu yang dekat-dekat dengan orang kata apa, longkang ke apa, itu memang terbaik, memang subur betul. Guna tanah tu tak payah letak baja sangat. Just siram-siram je, lepas tu bolehlah keluar bunga-bunga ni semua. Okay. Ni pokok limau nipis lah. Nanti kita akan tengok lagi dia punya perkembangan buah-buahan tu sampai bila. So daun pun tak banyak ni, tapi buah lebat elok. Okay. Ni ada lagi buah. So cantik. Memang sangat-sangat puas hati lah kalau siapa nak tanam dalam pasu. Ni memang tanam dalam pasu je. Tanam pasu dekat beranda je, memang boleh berbunga.